kawan saya ada bertanya tadi lah, saya masih masuk Datuk sampai tadi kan. Jadi lawyer ni separuh kaki tu dah dalam neraka. Ya. Nenek saya pun cakap benda sama. Ya. Dan maksudnya kita nak menegakkan benang yang basah. Ya. Kan? Betul. Datuk, are you okay with that? Orang kata kau jadi lawyer ni masuk neraka ni. Yes, I'm very okay with that. I'm very okay with that. The reason why saya memahami bagaimana kehidupan ni, perjalanan kehidupan ni. Okay. Asrul, katalah you buat satu kesalahan yang mana semua orang ni kita ada aib kita. Betul. Beza Asrul dengan saya, mungkin aib kita ni tak ditonjolkan. Okay. Alhamdulillah tau. Alhamdulillah. Mungkin kita tak ditonjolkan sampai kita mati, Tuhan tutup aib kita. Alhamdulillah. Tapi katalah dalam kes-kes yang saya wakili anak guam saya, aib dia terbuka adalah kesilapan yang dia buat. And you will know aib yang dia buat ataupun kesilapan dia buat is kerana circumstances they were in. You will not see anak orang kaya hisap dadah dekat tepi lorong. Okay? Yes. Jarang lah. Almost none lah. Dia tak ada. Okay? Maknanya selalunya mereka yang a certain income bracket tu ada kecenderungan masuk ke dadah. Okay? So you have the T20, the M40, the B40. Kalau you do a statistic, mana datang latar belakang budak-budak ni semua, you akan tengok they come from which bracket. Okay. T20 akan main dadah lain. Okay. M40 main dadah lain. B40 mungkin main gam. Alright, so you can see why are they like that. And kita akan lihat sebenarnya circumstances that cause them that way. Okay. Alright, so coming back to your question, bila saya faham perjalanan hidup ni, katalah Tuhan, orang tu dah, everyone yang buat kesalahan ni dah kena turun, dia mak dia ke, dia sendiri akan berdoa, tolonglah, inilah last saya buat ni. Saya tak nak buat lagi, tolonglah kan. Katalah Tuhan makbulkan doa dia. Katalah Tuhan makbulkan doa dia. Okey, saya kasih kamu peluang kedua. Siapa yang akan jadi penyelamat dia untuk kasih dia peluang kedua? Macam mana alat yang Tuhan nak gunakan untuk nak kasih manusia tu peluang kedua? Dia salah ni. Dia salah ni. Kalau ikut by law memang salah lah. Katalah by law 100% salah. Okey. Alright. Tapi dia dah minta pengampunan, dia nak minta peluang kedua dengan Tuhan. Dan Tuhan benarkan dia dapat peluang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton dan mendengar podcast Zaman Now, podcast yang dibawakan khas oleh Persekutuan Alumni UiTM dengan kerjasama Pusat Jaringan dan Industri Alumni UiTM ataupun ICANN dan juga Library UiTM ataupun Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM. Alright, hari ini saya sangat berbesar hati dapat menerima tetamu yang saya anggap macam, kita tengok kat TikTok dia macam okey, kalau aku dapat ni memang banyak soalan nak tanya lah. Tapi bila duduk sebelah tu tak tahu nak tanya apa sebenarnya. Alright. Okay, Datuk Wan Azmir Wan Majid. Seorang peguam yang lahir daripada UiTM. Selamat kembali dan datang semula ke UiTM, Tok. Terima kasih, Azrul. Macam mana Datuk UiTM sekarang? Okey ya? Datuk masuk pintu depan tadi? Ya, lebih kurang sama lah. Bukit dia tetap sama tu kan? Bukit tu tetap sama. Alright. How was your time, Datuk, masa dekat fakulti tu lain? Dulu masa saya belajar kat sini, saya tinggal dekat Kelana Jaya. Jauh. So saya berulang Kelana Jaya ke Shah Alam. Okey, sebelum tahun bila tu? Saya graduate 2006. 2006 saya graduate. Datuk masuk? Saya masuk 2001. Tahun 2000 ataupun 2001 lah, saya lebih kurang. Sama lah kot tahun yang kita masuk ni. Saya masuk matrix dulu. Alright. Lepas matrix, dan kemudian saya masuk kepada jurusan undang-undang. Okey. Ijazah undang-undang. Alright. So kenapa Datuk tak tinggal di kampus? Okey. Pertama, sebab rumah saya dekat. Rumah saya dekat. Dan kalau nak tengok dulu, setiap pelajar-pelajar yang dekat UiTM ni nak duduk hostel. Betul. Dan mereka yang nak duduk hostel ni, sebab mereka ni bukan daripada KL. Dia orang duduk daripada luar bandar, betul, negeri lain. Yang jauh-jauh. So placing nak masuk dalam hostel ni, dia memang placing tu tak cukup. Limited lah. So berebut semua orang nak masuk. Okay. Then saya, because of that, rumah pun dah dekat, semua orang pun berebut. Saya pun tak berebut sekali lah. Tak ada keperluan. Alhamdulillah. Dan dulu Kelana Jaya ke Shah Alam, dia bukan macam sekarang. Federal tu kan? Ya, saya federal. Dan saya dulu naik motor Chris 110. Okey. So masa saya naik motor daripada sini ke Shah Alam, dia ambil masa betul-betul 12 minit. Lalu federal tu kan? Lalu federal. Laluan motor tu.
ke Datuk lalu tak semestinya. Tak semestinya. yes, kita sama tu. Yeah, because laluan motor pada time tu Sangat teruk. sangat teruk and bahaya in the sense that Yes. rompakan and things like that lah. Yes, during masa tu memang laluan motor di federal kalau yang lama-lama ni pernah lalu lopak, lubang, samun memang banyak kat situ. Sebab tu kita kadang-kadang ni divert ke laluan kereta lah kan. Correct. Alright, so means that you Datuk banyak sacrifice lah untuk dapatkan segulung ijazah. Alright. Nak cakap sacrifice, saya tak rasa sacrifice sangat lah. Okay. Itu saya rasa dalam perjalanan sebagai seorang pelajar tu is normal lah, expected lah. Okay. So not really a sacrifice lah. Okay. Benda normal, betul tak? Normal. Tapi sekarang tu benda yang macam tu, naik motor pergi kelas, orang anggap, budak-budak anggap macam itu satu pengorbanan. Tapi itu satu, kau kena buat lah, kau nak belajar, betul tak? Betul. Datuk orang yang macam mana tu masa belajar dulu? Dia first sekali masa kita nak belajar tu, first budak-budak naik motor ni biasa dulu. Biasa sangat budak-budak naik motor, budak lelaki naik motor. Yes. Asrul, saya ni datang dari latar belakang anak tunggal. Seorang saja daripada mak saya. Ini saya tengok mak ayah setengah tu anak ramai, tapi takut anak dia naik motor mati. Pula. Ya. Sekarang ni kan. Itu yang pemahaman saya lah. And honestly, sejujurnya memang naik motor ni, kemalangan ni tidak boleh dielakkan. Betul. Bagi saya lah. Ya, betul. Dalam pengalaman saya naik motor tu 10 kali saya accident. Allahu Akbar. 5 kali salah saya, 5 kali salah orang lain. Okey. Salah saya tu, so kalau kita naik motor hujan pun kita nak langgar traffic light lah, itu tak boleh buat lah. Okey. Nak langgar traffic light lah, panas sangat pun nak langgar traffic light lah. Takkan kita nak berhenti panas. Benda tu salah, tapi benda tu yang jadi berlakunya kecelakaan. Okey, disebabkan benda tu. Yes. Panas. Azrul, saya pernah daripada Kelana Jaya ke Diswan, selalu orang pakai jaket tau, naik motor. Saya tak faham kenapa orang pakai jaket. Okay? Sebab panas. So saya try lah. Saya try pakai sampai ke kelas. Kita punya bau peluh tu bukan saja orang lain tak suka, kita sendiri tak suka. Okay, so tak apa. So saya buat satu cara tak Azrul. 12 minit daripada Kelana Jaya ke Shah Alam, apa saya buat? Saya basahkan baju. Baju saya basah. Baju menyekuyuk. Saya masuk dalam bawah sink, kita basahkan, pakai balik. Alright. Dan saya naik motor. Family Datuk tak tanya apa-apa ke kenapa you buat macam tu? Family tu ada isu lain lah. Ada isu lain. Alright. So saya bawa motor, you will feel like you are in an aircon room. Sejuk. Okay. By the time you sampai ke kelas, baju dah kering dah. Okay. So hapak tu tak ada lah. Macam mana? Hapak tu tak ada lah. Hapak tak ada. Saya rasa lah. Saya rasa tak ada lah. So by the time kita sampai kelas, baju dah kering, and then you tak rasa panas. Of course lah, tangan semua hitam tu hal lain lah. Tapi at least tak rasa bau peluh, and then rasa fresh lah sampai kelas. So itulah perjalanan dulu. Ni cerita ni kita dapat dekat podcast ini je lah tu kan. Mana Pak Datuk merupakan alumni UiTM, kembali semula menyumbang kepada UiTM. InsyaAllah. Masa Datuk study tu, what's the most difficult thing yang Datuk pernah hadapi lah? Macam kalau sekarang ni banyak kes kita tengok student dia tak tahan dengan pressure, sampai ada yang nak bunuh diri tu. Ada yang sampai dia nak pergi healing sebab dia pressure study. For me myself, masa IMSCOM tu tak ada pula pressure, kita relax je. Kan? Kita pergi section 2, kita minum-minum, lepak dengan kawan. One of the most fun courses Meskom dulu. Yes, exactly. Right, itu lahirnya saya ni Datuk. Tapi itulah tapi untuk pelajar-pelajar law during that time, adakah kes-kes macam nak try tu membunuh diri sebab pressure study tu? Okay. Seingat saya tak ada. Tak ada, betul. Masalah emosi pelajar-pelajar tu, saya rasa benda tu throughout the ages lah ada. Adalah masalah keluarga, masalah kewangan. Tapi saya berkawan dengan mereka yang punya masalah-masalah ni, dan sebenarnya masalah ni tak adalah besar mana sebenarnya. Saja masalahnya sebab kita rasa masalah tu besar. Dia masalah yang paling besar ialah sama ada kita hidup ataupun mati. Itu sebenarnya lah. Kalau kita sekarang ni Tuhan dah kasih kita kesihatan yang mana kita boleh dengan kudrat kita menjalankan tugas yang mana Tuhan buat kita for a certain purpose. Dah ada tugas dah kita. Some people tak nak jalankan tugas yang Tuhan kasih dia. Against that. So bila orang rasa nyawa ni kenapalah susah sangat hidup ni, dia tak nampak dia punya penghargaan yang utama tu. Dia bangun pagi tu, itulah penghargaan yang paling tertinggi patut dia ada. Budak-budak sekarang ni, dia rasa bentuk hak dia untuk hidup.
Setiap pagi dia bangun, setiap malam dia tidur, besok pagi dia bangun balik, dia rasa itu hak dia. That's the problem. Dia hak dia untuk buat benda Hak dia tu. yang besok tu dijanjikan oleh Tuhan. That part yang saya rasa tak relevan kehidupan ni dan value of you nak, maknanya kalau you faham hidup ni dah terlalu valuable, what else can cause you problems? Maknanya kalau you ada masalah kewangan, masalah dengan family, so what? Kehidupan tu dah mengatasi segalanya masalah dalam dunia ni. Janji kau hidup. Janji kau hidup. Melainkan you bangun lah tu orang bunuh you. Itu lain lah. Itu masalah betul lah. So mana you punya hidup tu singkat. But otherwise, ada nyawa tu dah kira dah nikmat. Alhamdulillah. Terlalu besar yang mana tak ada benda lain yang masalah yang boleh ganggu dah benda tu. Sepatutnya macam tu lah. Ini jawapan yang paling orang kata mudah difahami. Kita bangun pagi pun dah rezeki sebenarnya untuk hidup. Betul. Belum dapat uji canai lagi atau dengan teh tarik. Itu extra lah sebenarnya kan. Alright. Masa Datuk belajar dulu, ada dapat mana-mana pinjaman? Masa time tu ada PTPTN. Itulah pinjaman yang sekarang ni kena apply lah apa semua tu. Zaman kita lah macam free flow. Tak nak pun dapat. Masuk, duit masuk je. Duit masuk. Duit masuk je. Duit masuk. Duit masuk je. Dan bila duit masuk, Datuk beli apa duk? saya tak ambil. Saya tak ambil sebab mak saya tak benarkan saya ambil. Dia kata tak ada keperluan. Dia kata, bang, saya dulu UiTM, kursus saya daripada kosong sampai habis 6 tahun lebih. Perbelanjaan saya di UiTM hanya RM3,500. Perbelanjaan belajar kat sini. Sepanjang kursus saya daripada matrix all the way sampai saya mendapat ijazah undang-undang. RM3,500. Datuk kira congak-congak lah kira. Yes. Lebih kurang. Maknanya satu semester saya 300 ke berapa je? 200 lebih je. Dulu kita punya. Lepas tu kita nak ambil lagi duit, yang mana duit tu boleh digunakan oleh pelajar-pelajar yang susah tu semua tu. Betul-betul susah. Mak saya nak ambil lah. Saya nak handphone. Saya nak handphone. Semua sama kan. Mak saya tak benarkan saya ambil sebab dia kata biarlah budak-budak lain ambil. You know, so dia tak nak kacau the pool yang ada untuk agihan tu. So she didn't allow me to take it. So saya ditanggung sepenuhnya oleh, dulu dia panggil Fama kan, father mother. Tapi saya ditanggung kebanyakan oleh mama lah, mak saya sendirilah. Mak saya tanggung saya because the budget was very small. So I didn't take any PTPTN or anything. Yalah, sebab Datuk datang pun dulu minyak motor RM5 penuh tau. Betul. Tak sampai RM5, saya RM3 dah penuh. Boleh tahan dekat seminggu. Dekat seminggu saya boleh tahan. Makan pun murah. Kita ada nasi RM2. Belum lagi cara orang dulu yang ambil RM5 bayar RM3. Itu. Dah terkena. Sembunyi ambil nasi banyak-banyak. Bayar timbun. Sembunyi ayam betul. Tapi those days itulah kita gunakan untuk survive. Dan benda ni lah yang kita sekarang nak adik-adik bukan buat, tapi you kena ada survival punya experience tu sebenarnya. Jangan terlalu manja. Alright, itu sebuah sikit lah cerita pembukaan itu Datuk dah daripada matrik, diploma dan juga di diploma tak. Saya matrix terus ke ijazah. Matrik. Matrik dan ijazah. Alright. So Datuk sebagai pengamal undang-undang dah berapa tahun, Dok? Saya dah 22 tahun. Tu dia. So kalau ada soalan saya nampak macam tak bercerdik ni, maafkan saya tu. Tak ada soalan yang tak cerdik. Sebab kadang-kadang saya tengok Datuk punya penjelasan yang baru-baru ni, saya tengok mana kalau kita tunjuk middle finger pun kita kena bersalah semua kan. Tapi itu benda tu yang korang boleh tengok dekat IG Datuk sebenarnya kan. Right. So how you jump actually? Betul-betul Datuk nak masuk ke dalam bidang perundangan ni, is your passion ke ataupun kehendak parents ke macam tu? Ayah saya seorang peguam. Dan sebelum tu dia merupakan seorang hakim mahkamah session dan sebagainya. Dan ayah saya dengan saya ni, kita ni ada masalah komunikasi. Masalah komunikasi yang mana dalam tempoh belajar saya undang-undang tu, kita ada a bit strenuous punya relationship lah. Strenuous. So sebab of that strenuous relationship tu, saya rasa saya nak ambil undang-undang. Sebab saya tak pada ketika itu saya tak berpuas hati dengan cara ayah saya ni berkomunikasi dengan saya. So mungkin untuk berkomunikasi dengan level dia, saya kena ambil satu bidang yang mana mudah untuk saya bicara dengan dia. Kena sampai standard dia lah. Standard dia. Saya kasih contoh lah, Serul lah. Saya pernah, dia pernah cakap saya, besok kita pergi ni pukul 9. Pukul 9 So
Saya pun nak belagak cerdik, saya cakap 9 AM or 9 PM. Quite a fair question. Berani kat Datuk tanya. Itu silap saya. Itu silap saya. Kenapa berani nak tanya? Itu kesilapan saya. Dia tanya saya balik, apa maksud AM? Apa maksud PM? Bro, I jam terus. Memang kita tahu AM tu pagi. PM tu. Tapi dia tanya saya, apa maksud akronim AM dengan PM tu? Manusia mana yang tahu? Tak tahu. Yes, it's a Latin word. Itulah standard bapa saya bila berkomunikasi dengan saya. Okay. Every sentence saya borak tu akan ada benda saja yang salah. You know, so and sometimes ayah kita ni dia nak didik kita, tapi cara didikan kita mungkin zaman keras, dia punya didikan. Keras. Dan kita pula didikan pula zaman baru. Yang konon nak budak-budak ni ada hak. You know, mak bapak ni you kena kasih hak kepada saya sebagai anak, tanggungjawab you tanggung saya. So dalam membesar dalam proses tu kita nampak, alamak, sekarang saya nampaklah kesilapan saya, but at that time I did not see. Alright. So my father and I were a bit strained, and sebab itulah I took up law untuk nak sama level nak sama level dengan dia. Alright. But my real passion was actually to do business lah. Okay. To do business. Alright. And I thought buat undang-undang dulu. And saya tengok undang-undang ni, honestly bro, ramai orang kata payah. Sebenarnya senang je. Itulah. Tak susah pun undang-undang. Mana yang senang tu? Saya tengok kawan saya yang belajar law ni kan, itulah dah macam tak ada rupa orang. Ya, saya rasa teknik saya ada masalah dulu, Azrul, masalah belajar. Saya tak boleh absorb words. Saya tak suka membaca. Okay. And undang-undang ni you tak boleh elak daripada membaca. Betul. So kalau you dah tak suka membaca, how to get the habit into membaca? How to graduate law? So saya ada masalah-masalah tu. Dan masalah penghafalan pun saya ada masalah. So apa yang saya buat dulu, ramai orang dia suka melompat terus daripada kosong terus ke 100%. Okay. Dia tak boleh. Badan kita tak boleh macam tu. Yeah. Badan kita kalau boleh, dia nak avoid change. Dia kalau boleh, you janganlah ubah. Jadilah kekal selama-lamanya macam ni. Badan betul. Kita nak macam tu. So kalau you nak buat 0 to 100, you tak boleh buat overnight. You kena gradual. That's what I learn lah. Okay. So I belajar teknik macam mana nak suka kepada knowledge, suka kepada apa yang orang didik, orang tegur kita supaya kita belajar, and how to hafal. Okay. So saya ada akronim, everything ada akronim. Akronim ada, you masuk bilik I, gambar merata Imai this one. Melekat dekat lantai pun ada gambar. Supaya kita hafal dan kita ingat. Sebab dia ada teknik-teknik untuk orang yang lemah belajar ni, ada cara teknik untuk belajar. Sebagai contoh, you kena bangun awal because your mind is fresh. Time tu lah you jangan study. You revise balik apa yang you belajar. Okay. Because that's the time they absorb. Okay, before you sleep, okay, mungkin you just do another revision. Yang tengah-tengah in between tu is that when you really study to learn new things. But otherwise is revision. Okay, and then focus time. Some people, saya punya focus time 15 minit. Maknanya kita tengok satu benda 15 minit sebelum melayang. Melayang fikir, nak main bola, lepas ni apa semua kan. 15 minit pertama tu. Yeah. So what I did was first 15 minit. Then I extended it to 20 minutes. Okay. Then I tarik 25. Then I can concentrate for hours already. Okay. Orang sekarang dia nak jadi macam orang yang boleh fokus berjam-jam. Tak boleh. Tapi dia tak nak melalui proses 25, 30, 35. Dia ingat saya daripada kosong ke 100. Okay. It's not the way for everyone. Ada setengah orang gifted, Asrul kan? Banyak diversion. Ada setengah orang gifted in the sense that dia boleh tengok terus hafal terus absorb. You jangan bandingkan dengan orang yang Tuhan dah kasih kelebihan. Skorer-skorer ni lah ni kan. Yes. So you kena bandingkan dengan diri you, orang yang lemah, dan macam mana orang lemah ni you nak perbaikikan diri you untuk jadi orang yang lebih hebat. Okay. So that teknik tu semua ada. So I've done it all. Akronim, gambar, masa, doa dengan Tuhan, you know, macam-macam I buat. So it works lah actually tu kan. It works lah. So lahirnya seorang lawyer yang berpengalaman. Amin. Kan, bukan agak memang berpengalaman. Kalau tengok pada research yang kami tengok ni, lawyer kanan, tapi sebenarnya dia jawatan tu lawyer berpengalaman ke, lawyer senior ke, macam mana tu? Sebenarnya saya lawyer kiri dan kanan. So maknanya pengalaman maksudnya saya dah 22 tahun lah. Tapi 22 tahun ni tak semestinya berpengalaman. Okay. Dia melainkan 22 tahun tu berpengalaman dalam bidang ni. Okay. Setengah orang dia buat subjek yang sama seumur hidup.
sebagai contoh, ada setengah lawyer suka membuat kes-kes civil, saman malu, tuntut hutang, corporate law. Ada setengah lawyer suka masuk mahkamah dan lawan kes jenayah. Okey, dia nak fight. Fight. Jenayah ni you kena pergi lepak dengan penjenayah, masuk lock up, jumpa polis, kena maki dengan hakim. Ada banyak-banyak. So ada setengah orang tu tak boleh buat benda-benda bidang-bidang tertentu. Okey. So dia akan membuat pengkhususan Untuk dia sendiri. untuk diri dia. Okey. So kalau pengalaman dalam bidang apa dia? Setengah orang dia berpengalaman level dia sama dengan level 1 tahun punya lawyer. Okey. Dia tak pernah buat bicara pun, ada setengah lawyer. Okey. Okay? Tapi pengalaman dia, kalau dia tak grow untuk benda yang lebih, dia akan sentiasa berpengalaman lawyer 1 tahun yang dah 10 tahun dalam bidang yang sama. Okey, dia di situ je Dia tak lah. increase. Okey. So the only way to increase ialah you kena tambah knowledge, you kena buat benda baru and things like that. Okey, dalam kesibukan Datuk kan, how do you add knowledge sebenarnya? Kan Datuk sibuk, tapi Datuk cakap tadi nak tambah pengalaman tu kan. So macam mana dalam kesibukan Datuk ni Datuk tambah pengalaman? Okey. During masa praktis ke atau macam mana? Okay. Dulu, Asrul, it was a bit tough. Dulu, kita tak disuapkan seperti mana yang saya fahamkan sekarang. Ilmu disuapkan kepada pelajar dulu. Ada AI sekarang tu. Ada AI lagi semua. Dulu, lecturer datang, dia akan kata, okay, cari kes-kes ni dekat library, datang balik, kita bincang. Okey. Buku tu pun tak dekat library, budak dah ambil dah. Oh yelah. Okay. Lah. Bukannya. So dulu kita nak cari ilmu tu, ilmu tu macam benda emas nak cari. tak ramai boleh akses. Tak ramai boleh akses. And kalau nak tahu dulu, ada banyak benda-benda yang salah kita buat lah. Okey. Buku photostat, kita photostat buku, minta maaf lah kepada yang Ni library ni. Kita kat library ni tu kan. salam saya harap Allah memberkati mereka yang kita telah ambil yang photostat dulu lah. Ambil tu satu tu, koyak. Koyak lagi. Itu tak sayang orang yang akan menimba ilmu yang kata. Tak berkat ilmu macam tu. Memang menyusahkan orang. So dulu buku tu yang dekat library tu, satu buku tu law ni mahal. 500, 700 student tak boleh afford. Kalau kita photostat dulu adalah RM60, RM50. Photostat kat session 2 tu. Correct. And ilmu tu adalah amat berharga. Okay. So kita nak dapat ilmu tu, kita rasa susah. Perbandingan dengan sekarang ni semua orang rasa senang. Semua kat ujung jari. Moving forward now to 2025, now it's so easy to have knowledge. So easy. Sampai you boleh bezakan adakah knowledge ni betul ke tidak. Dulu Asrul, bila kita dapat satu pengetahuan, kita terima bulat-bulat seandai pengetahuan tu betul. Sekarang ni pengetahuan yang kita dapat tu, kita boleh tengok benda ni salah. Kalau kita banding dengan pendapat Asrul kata macam ni, logik juga. Betul. Kita boleh buat perbandingan. Dan cara nak belajar sekarang ni, dulu kita kena belajar lepas buku, kita masuk internet. Betul. Alright? Sekarang the TikTok, the Instagram, ada ilmu-ilmu free. Betul. Yang mana orang tengok pun tak nak pandang. Seolah-olah ilmu tu tak ada nilai. Betul. So tu perbezaan dulu dengan sekarang. Now it's very easy. Very easy. Saya suka tengok lately ni saya suka tengok cerita dekat Netflix yang series tu. Sweet kata nama tu. Yes. Sweet kan betul kan sebut Suit Suit sebutannya Suit bukan Sweet boleh juga panggil Sweet. So kehidupan sebagai seorang lawyer menjadi Harvey tu kan, wow, sangat eksklusif. Betul ke Datuk sebenarnya? Okey. Kehidupan macam ada tu. Ada dua pendapat. Masa saya membesar sebagai seorang peguam, semua orang kata yang kat TV tu tak betul. Okey. Semua orang kata. Apa yang berlaku kat TV tu hanya rekaan. Tidak benar. Apa yang berlaku kat TV tu adalah apa yang sebenarnya berlaku dekat law firm. Tapi bezanya, kalau you sebagai seorang staff, you tak rasalah macam Harvey normal. Harvey tu sebab dia dah jadi boss. Dia dah jadi partner of the firm. Yes, partner of the firm. Cuba you jadi dia punya clerical. Cuba you jadi dia punya intern. You takkan ada life macam Harvey. Betul. So bila orang berbanding kata that life is not real, I'm telling everyone benda yang kita tengok TV tu is exactly what happens outside. Yes. Yalah, kalau tak berlaku betul-betul, macam mana cerita tu boleh keluar? Correct. Tapi and kisah hidup tu,
orang kalau nak buat skrip kosong dengan skrip yang sebenar, lagi senang ambil skrip sebenar dan masuk dalam movie. And that is what actually happens. So sebiji-sebiji macam kita tengok contoh drama-drama. Datuk sendiri pun terlibat dengan drama, betul? You producing ke ataupun it's actually the thing we did is actually looks like a drama, tapi sebenarnya is we were trying to educate legal education. Tapi legal education zaman sekarang dia tak boleh macam dulu cakap, borak, dah tak boleh dah. Dia kena satu bentuk supaya audience kita dapat penerimaan yang lebih mudah. Okay. So cara kita untuk nak dapat penyerapan ilmu tu, kita buat cara drama. Mudah difaham. Mudah difaham. So that's the thing. Dan kita try to make sure the process tu orang nampak. This is what happens. So lawyer ataupun hakim yang berada di court tu hakim betul ke ataupun tu peguam. 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 Okay. Bukan hakim betul. Oh, maknanya dia peguam lah. Dia peguam. Benda tu lakonan je. Lakonan untuk buat legal education. Tapi cara dia, we should stop separating legal education dengan reality lah. So apa yang saya dengan the production team cuba buat, kita buat satu supaya orang faham, oh ini betul-betul berlaku. Tak payah kita nak cakap, oh sebenarnya dekat mahkamah you kena bangun bantah. Tak boleh. Betul kena bangun dan tunduk kan sebelum your highness, can I approach your, memang kena cakap macam tu kan. Dia either your honor ataupun yang arif, yes, then you can tunduk. Dan tunduk tu terpulang lah, dia tak ada mazhab lah. Okay, ada setengah orang tunduk sampai macam nak rokok, ada setengah tunduk just macam tu. So tengoklah, itu style masing-masing lah. Alright. Janji kita menghormati hakim dan juga mahkamah. So maksudnya bila satu perbicaraan itu sedang berlangsung, hakim is dia ada absolute power lah. The main person in the court. Okay. You masuk tempat dia, itulah territory. Dia lah gangster paling besar sana. You kena ikut cakap dia kan. Alright. So, kawan saya ada bertanya tadi lah, saya masih masuk Datuk sampai tadi kan. Jadi lawyer ni separuh kaki tu dah dalam neraka. Nenek saya pun cakap benda sama. Dan maksudnya kita nak menegakkan benang yang basah. Kan? Betul. Datuk, are you okay with that? Orang kata kau jadi lawyer ni masuk neraka ni. Yes, I'm very okay with that. I'm very okay with that. The reason why saya memahami bagaimana kehidupan ni, perjalanan kehidupan ni. Asrul, katalah you buat satu kesalahan yang mana semua orang ni kita ada aib kita. Betul. Beza Asrul dengan saya, mungkin aib kita ni tak ditonjolkan. Alhamdulillah tau. Mungkin kita tak ditonjolkan sampai kita mati, Tuhan tutup aib kita. Alhamdulillah. Tapi katalah dalam kes-kes yang saya wakili anak guam saya, aib dia terbuka adalah kesilapan yang dia buat. And you will know aib yang dia buat ataupun kesilapan dia buat is kerana circumstances they were in. You will not see anak orang kaya hisap dadah dekat tepi lorong. Jarang lah, almost none lah. Tak ada. Maknanya selalunya mereka yang a certain income bracket tu ada kecenderungan masuk ke dadah. So you have the T20, the M40, the B40. Kalau you do a statistic, mana datang latar belakang budak-budak ni semua, you akan tengok they come from which bracket. T20 akan main dadah lain. M40 main dadah lain. B40 mungkin main gam. Alright, so you can see why are they like that. And kita akan lihat sebenarnya circumstances that cause them that way. Alright, so coming back to your question, bila saya faham perjalanan hidup ni, katalah Tuhan, orang tu dah, everyone yang buat kesalahan ni dah kena turun, dia mak dia ke, dia sendiri akan berdoa, tolonglah, inilah last saya buat ni. Saya tak nak buat lagi, tolonglah kan. Katalah Tuhan makbulkan doa dia. Tuhan makbulkan doa dia. Okey, saya kasih kamu peluang kedua. Siapa yang akan jadi penyelamat dia untuk kasih dia peluang kedua? Macam mana alat yang Tuhan nak gunakan untuk nak kasih manusia tu peluang kedua? Dia salah ni. Dia salah ni. Kalau ikut by law memang salah lah. Katalah by law 100% salah. Alright. Tapi dia dah minta pengampunan, dia nak minta peluang kedua dengan Tuhan. Dan Tuhan benarkan dia dapat peluang kedua. Tok. Maksudnya kalau kita nak minta peluang kedua kepada Tuhan Allah Taala kita, kan? Tapi adakah benda itu boleh diguna pakai dalam court? Macam mana? Tak boleh. Saya nak kasih penjelasan masa masuk neraka pun, dekat court pun tak ada, semua orang tak masuk neraka pun. Tapi dari segi pemahaman bagaimana I live my life knowing that saya takkan terjerumus dalam prinsip akan masuk neraka directly lah. You know,
Kalau orang nak dapat peluang kedua, macam-macam cara Tuhan boleh buat. Okey. Tuhan boleh sama ada menangkan kes dia, alright, beri dia peguam yang hebat supaya somehow dia menangkan kes dia. So kita ni semua ni adalah alat-alat yang digunakan oleh Tuhan supaya memberi peluang kedua kepada mangsa-mangsa, kepada mereka yang melakukan kesalahan. So kita adalah alat yang digunakan oleh Tuhan. Okey. So kalau alat yang digunakan oleh Tuhan akan masuk neraka, dan peniup sangka kala tu yang membunuh manusia banyak tu, okey, ini jawapan dia tak? mana landing dia? Okey. Kalau mereka, kalau malaikat, bukan saya nak banding lawyer dan malaikat, minta maaf. Tapi kalau kita nak buat perbandingan, kalau tugas seorang manusia tu ialah untuk memberi peluang kedua kepada satu individu. Sama juga dengan malaikat-malaikat yang mana dia tiup sangkakala, dia tu membunuh seorang walaupun dengan arahan Tuhan. Dia pergi ke mana? Malaikat tu. Okey. Lawyer pergi ke mana? Okey. So walaupun kita nampak macam kita membebaskan orang bersalah, tapi kita menjalankan tugas hakiki yang Tuhan dah kasih orang tu untuk menang. Okey. And apa yang kita buat tu, ramai orang rasa menang kalah ni bergantung kepada lawyer tu. Dia power ke tak? Nampaklah macam tu. Tidak. Menang atau kalah is rezeki yang mana manusia tu dapat kemenangan dalam mahkamah tu. Dia bukan orang rasa lawyer tu bagus, guarantee menang. It's not that way. Okey. Menang kalah, rezeki datang ke tidak tu semua kerja Tuhan. Okey. So kalau orang tu lepas tu, saya akan sebagai seorang lawyer akan rasa bangga macam saya yang buat. It's not me. Dalam kes tu tiba-tiba ada lopong yang undang-undang yang tiba-tiba ada dalam kes dia. Kenapa ada lopong undang-undang? Kenapa ada lopong fakta-fakta yang Tuhan dah sengaja buat yang boleh patahkan kes tu dan menangkan kes tu? Kenapa kena ada? Adakah saya yang buat tu? Adakah polis ataupun pegawai penyiasat saja buat lopong supaya kes anak guam saya menang? Lopong tu kalau nak kira, manusia kata itulah kecuaian pihak pendakwaan, kecuaian pihak polis, kecuaian hakim tak faham argument. Bukan. Itu adalah lopong-lopong supaya diberi peluang kedua kepada orang tu. So itu cara saya lihat perspektif undang lah. Faham. Dia nak lagi senang faham tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, macam kes pencil box tu lah. Yang anti tu curi kan. Seorang lawyer ni datang bantu. Betul. Tengah-tengah salah kau dah mencuri. Yes, betul. Itulah maksud Datuk sebenarnya kan. Masa raya keluar iklannya kan. Betul. Tapi Datuk sendiri pernah ke you experience that kind of situation? Maknanya Datuk tengok ni salah tapi aku kena bantu dia sebenarnya. Saya ada satu prinsip yang saya tak bantu orang yang salah kalau dia tak membayar fee guaman. Itu prinsip saya, bukan semua lawyer. Prinsip saya, kalau saya dah tahu dia salah dan tak membayar fee guaman, saya takrifkan sebagai subahat. Again, ini takrifan saya. Maknanya saya dah tahu dia salah. Kalau dia upah saya sebagai seorang peguam, maknanya itulah pengajaran awak. You kena keluarkan duit sebab you dah buat salah. Akhir sekali, insyaAllah kalau Tuhan benarkan, menanglah kes kita. Tapi kalau I menangkan kes you free, apa pengajaran you dapat? So ramai lagi lah orang yang boleh buat sebenarnya. Yes. Kan? So again, ini bukan satu falsafah semua peguam. Tapi falsafah saya, kalau orang tu salah, dia kena bayar. Sebab dia kena ada pengajaran untuk mengubah diri dia. Kalau dia tak rasa susah dengan apa yang telah terjadi, kena tuduh kat mahkamah ke semua tu, makna tak adalah pengajaran yang Tuhan nak ajar kat dia. So kalau saya menangkan kes dia, dah lah dia menang kes, duit pun tak keluar, tak ada susah nak cari duit untuk nak bayar lawyer, kesusahan. Kalau tidak lawyer tak bayar, dia kalah kes apa semua. Kalau dia tak rasa kepayahan tu, dalam pemikiran saya tak ada perubahan yang akan berlaku pada dia. Somehow saya setuju Datuk sebenarnya. Betul. Tapi this is but not all the cases. Ada some cases yang memang orang susah, yang patut kita bantu, yang macam Datuk Zaha kan. That one is an act of kindness. Saya tak diberi satu peluang oleh Tuhan untuk dapat kes-kes macam tu. Benar. Dia rezeki dia lah tu sebenarnya. Itu rezeki dia. Dia dapat satu peluang, Tuhan kasih dia untuk menunjukkan kebaikan diri dia dan untuk menonjol profesi ni ialah bukan satu profesi yang semua akan masuk neraka. Alright. So he got that opportunity and alhamdulillah for him. Datuk. Satu soalan saya nak tanya Datuk tentang
macam Datuk cakap tadi, kita ada kes T20, orang B40 isap gam. T20 yang kaya ni lah, kenapa dia selalu lepas tu? Okay. Kan? Dia isap dadah yang mahal, kita tahu. Dan dia ni anak sama dia berpengaruh. Tapi dia lepas dan kes dia senyap. Kan? B40 confirm ke dalam. Okay. Alright. Pertama sekali, let's talk about dari segi pengetahuan lah. B40 ni, bila dia masuk mahkamah, bila dia buat kesalahan, bila tak diwakili, tak ada lawyer, tak ada apa semua tu, dia seorang. Pemikiran pertama dia tahu dia salah. Okay, dia dah lemah dah situ. Dia dah duduk lock up berapa hari dah lock up. Allah. Apa dia nak, dia dah move on to the next stage of his life. Dia masuk jejak je kat mahkamah, first thing dia fikir, saya nak mengaku salah. Okay, itu satu senario. Alright. Senario kedua ialah orang macam ni, dia sampai ke mahkamah, dia nak cari peguam, dia tak tahu peguam yang terbaik untuk diri dia. Okay, so kalau katalah you pakai peguam first year lawyer, baru graduate, tak tahu apa. Okay, mungkin pengalaman tak cukup. Berbanding dengan seorang peguam yang 20 tahun lebih. Pengalaman. Okay, pengalaman itu sendiri tu berbeza bila kita berunding dengan mahkamah untuk mendapat hukuman yang terbaik. Okay. Setengah tu tak kena tuduh langsung. Sebab ada orang berjuang untuk dia. Okay. So kalau untuk B40 ni, ada pihak-pihak yang berjuang untuk mereka dekat sama ada dengan pihak polis, dekat mahkamah, insya-Allah dia akan dapat same fate like T20 juga. So pihak yang nak berjuang ni siapa? Orang kata, oh saya tak ada kabel. Mak ayah dia, ahli keluarga dia pun tak berusaha pun kalau nak tengok. Tak berusaha pun untuk nak bantu untuk menangkan kes dia. Yalah, anak aku dah salah. Yes. You are on your own. I give you one example lah. Saya ada satu kes yang saya pergi mahkamah. Ada satu hakim, lady judge, dan ada satu budak perempuan ni yang baru dituduh kerana lahirkan anak dan buang anak dia. Okay. Maknanya this girl was a high school girl. Allah. Dia duduk dekat PPR. Okay. Dia lahir je anak, dia terus keluar dekat balcony, dia buang. Terus kena tuduh. Okay. Allahu Akbar. Bila saya pergi ke mahkamah, I was doing another case. Saya tengok this girl ni, I tanya, you tak ada lawyer ke? Dia kata tak ada. Mak dia dekat court, ayah dia tak ada. Saya pergi jumpa mak dia, I said, you have to pakai lawyer for your case. Kalau tidak, anaya. You know, you mengaku salah, this girl akan masuk dengan peruntukan dia akan masuk at least 5 years. Padahal Asrul, nampak tak salah budak ni? Buang baby. Nampak salah? Adakah kita mengetahui the social pressure of budak duduk PPR, ada anak luar nikah, dia punya air muka, malu, kutukan. Bapak dia sendiri tak mengaku dia sebagai seorang anak. Okay. Orang tak faham empathy and the psychological stress yang budak ni sanggup buang anak dia yang baru lahir kat luar tu. Takrifan kita nampak, you dah ambil baby, you buang. Salah. Budak ni sepatutnya masuk mental house. Okay. This girl should have been put into a mental house to couch her trauma of doing that. How ni manusia hidup ni. You boleh just buang kat balcony. Okay. Kalau ada setengah orang tu flush, still not bad, tak nampak. You boleh cover line. Macam tak tahu ni anak siapa, tak tahu. Duduk dalam lubang jamban. Dah masuk dekat sewerage. Ini tak. Lahir terus buang kat luar. The mental state of that girl tu macam mana? Ini yang duduk kat PPR because kenapa? Ni again lah, takrifan saya ialah malu dengan keadaan society yang akan mengutuk dia, merendahkan family dia sampai dia terpaksa buat perbuatannya tu. Okay. Adakah perempuan ni patut dihukum? Maybe yes, maybe no. Takrifan saya was a no lah. Okay. Was a no because kita tak alami hidup dalam duduk PPR. Betul. The pressure malu dia tu. Sama macam the Indian girl yang also committed suicide. Okay. Kita nampak the pressure outside. But we never go into whether there was a support system inside. Okay. Or whether the support system in the family failed. Okay. That caused her to crumble. Sampai orang kutuk luar, dia boleh macam nak commit suicide. Maknanya, we have to study scientifically sama ada
Yang kat luar tu definitely, kat luar tu sentiasa orang kutuk. You can't avoid Tak that. boleh nak tutup mulut orang. But don't you have a support system at home? Okay. If you have, kenapa jadi juga? Okay. Second question, if you don't have, then kita faham kenapa jadi. Okay, ini seumpama satu argument dalam court sebenarnya ni kan. Dia kita rasa tense tu kan. So dalam saya I simpati dengan what happened to that girl, but I feel that we should actually focus on what actually happened. Was the failure sekarang ni, you tengok semua orang marah dengan kenapa orang yang buat komen-komen tu yang mengakibatkan this girl bunuh diri hanya dihukumkan denda. Social bully kan. That is, of course perlu ada hukuman. Saja we should go a bit beyond that tau. Was it just that? Was the support system there? Or was there no support system? Was the environment too bad sampai you tak boleh handle the pressure? Okay. Alright. So and sekarang ni we live in a society yang mana kita tak hidup dalam dunia yang sama. Walaupun kita hidup dalam reality yang sama, your dunia, my dunia semua berbeza. Ya, betul. Because kita hidup dalam dunia, you maybe M40, I'm M40, tapi dunia M40, T20, B40 gelanggang berbeza. Walaupun kita melalui perjalanan yang sama. Nampak jalan sama, tapi kita nampak pokok, dia nampak satu batang yang nak jatuh atas dia. Dahan yang nak jatuh atas dia. Okay. So walaupun kita nampak realiti yang sama, tapi kita tengok benda yang berlainan. Okay. And that part I tengok kita tak mengupas sebenarnya what is the psychology that went wrong. Okay. Kita dah benda tu dah jadi, we know that it has happened, tapi kita tak kupas supaya tak berlaku lagi benda tu. Alright, so maksudnya banyak angle yang kita boleh dimainkan, social issue, keluarga, latar belakang semua tu. Kan, kok mana pun at least kena hire peguam untuk at least support kan. Paling busuk dia kena hire peguam lah. At least peguam tu walau apa pun dia akan cuba tegakkan benang yang basah. Sebab kita sekarang ni ada lawyer ada group of lawyer. Dia akan buat persatuan kan. Okay, dia akan support apa yang orang yang susah ni. Persatuan ni akan bantu guaman. Dia ada persatuan ni daripada macam-macam background orang datang mengumpulkan lawyer untuk bantu. Are you going to join that group kan tu? I do join. Saja saya tengok some of the people who join tak ikhlas lah. Right? Saya pun ada juga yang tak ikhlas. I find that some people are not deserving of my assistance. Okay. Right? Some people are not deserving. And I rasa some people yang participate in this CSR punya project tak ikhlas tapi cakap ikhlas. And that's why you don't see all out punya effort. Dia sekadar duduk depan TV je lah. Correct. Right. Ramai orang kata, I'm doing the CSR, tapi dia tak all out. Sebab kenapa? Ada klien lain yang bayar dia dulu, yang mana dia kasih kepentingan kepada klien lain. Klien ni tak bayar, walaupun kononnya kita nak buat kerja ikhlas. I'm not saying all lah. Tapi saya perhati ada peguam-peguam yang tak ikhlas buat kerja untuk kerja CSR. Saya secara terus, saya cakap saya tak ikhlas buat kerja CSR sebab saya rasa bersubahat. Alright. So, only very small cases yang mana you tengok, budak ni patut kita bantu, then kita masuk bantu. Okay. Tapi kalau tidak, tak ada keikhlasan. So that's why bila sometimes you tengok kenapa ada lawyer pun lawyer bantuan tapi dia tak all out. Sebab the reality is everyone is chasing the money. Yes. Orang akan cakap not everyone but almost everyone is chasing the money. And bila Tuhan menguji kita, engkau nak tolong mamat ni ke ataupun kau nak kejar duit? Selalunya kita menyerah kepada nak kejar duit. Okay, nak famous jugalah. Correct. Nak famous, nak ada duit dalam poket, nak pergi holiday. So yang case yang free ni yang tak ada pembayaran tu, kita abaikan seolah-olah macam ini case yang saya tolong. Kalau saya buat ala kadar pun tak apa. Tak apa. Tak dapat duit. And that part I feel again ramai orang tak nampak benda ni. Okay. Saya nampak banyak ketidakikhlasan di dalam mahkamah yang kes-kes CSR. Lebih kepada nak hype lah. Hype ataupun tugasan yang diberikan sebagai mandatory yang dia kena lalui untuk dapatkan sijil. Okey. Kalau tak ada sijil tu dia tak buat pun benda tu. Okey. Baru-baru ni saya nampak Datuk berkehadapan bercakap tentang isu yang di Putra Heights tu. Are you appointed as a lawyer ataupun Alhamdulillah we just got appointed. Okey. So boleh Datuk ulas sikit tentang kes tu walaupun yang mana boleh Datuk cakap lah. Sekarang ni kami baru saja dilantik oleh
penduduk Putra Heights. Kalau Asrul, I just recap apa yang berlaku. Ada satu letupan kat sana, yang mana pihak yang bertanggungjawab ke atas letupan tu ada beberapa pihak yang mungkin dipertanggungjawabkan untuk memastikan keselamatan pipe tu dan juga kawasan sekeliling. So sekarang ni dah masuk lebih kurang almost 40 days 40 days or so lah, ataupun lebih. Laporan masih belum lagi dikeluarkan. Bantuan-bantuan kerajaan alhamdulillah dah dibantu, and that one I salute the Menteri Besar Selangor kena keprihatinan, walaupun kita ada perbincangan untuk nak melakukan tuntutan, tapi at least ada sumbangan yang masuk untuk settle everyone. UiTM sendiri pun hantar sukarelawan untuk bantu. Dari segi apa, nak cuci rumah ke apa semua. Betul. Kan. Alright. Tapi bukan itu saya nak tanya sebenarnya tu kan. Cuma yang saya nak tanya tu, mahkamah di social media ni dah jatuh hukum di TikTok, di edisi siasat kepada kes yang berlaku di kepada pihak tertentu, Putra Heights tu. Kalau kita baca di TikTok, kita tengok di Instagram, di Facebook, dia dah ada dia punya kronologi cerita tu. Kan? So masyarakat kat luar dia dah tahu dah. Walaupun kau nak cakap macam ni, dia actually berlaku benda lain sebenarnya. Kan tu. Kan? If you can discuss about that lah, maknanya tak boleh. That one a bit too detail already. Yes, too detail kan. But as a broad, this one is kalau sesuatu benda yang jadi, sebenarnya benda lain yang jadi, actually at the end of the day, semua ni akan diambil kira tau. You see, kita tak boleh ambil benda yang kat luar masuk dalam mahkamah kalau benda tu bukan satu keterangan ataupun pembuktian dalam mahkamah. Kalau bukti itu di Facebook ataupun di social media, adakah benda tu diambil juga tu? Dari segi undang-undang tidak. Dari segi practicality, the influence tu we have to actually evaluate lah. I cannot deny there is an influence. Tak boleh dinafikan. Seorang hakim perlu bertindak sebagai seorang yang neutral dan tak mendengar kepada apa yang perbualan di luar mahkamah. Sebenarnya yang masuk mahkamah je, yang tu yang dia kena fokus. Kalau kat luar cerita ABC, tapi dekat mahkamah dihadapkan hanya A, dan BC tu dia kena tutup telinga. Walaupun BC semua cakap betul, BC berlaku, hakim tu kena tutup telinga. Tapi that's not what I think happens. Kalau 100%, I confirm at least 1% tu adalah benda tu termasuk dan bermain-main dalam telinga hakim tu. How you avoid untuk tidak mendengar benda-benda daripada social media ni? Even though Datuk sendiri pun bermain dengan social media ni. Dia tak effect Datuk juga. Macam Datuk nak tutup telinga ni? Kalau pada seorang hakim, that's the professionalism of a judge lah. So professionalism of a judge, you have to tutup telinga. If you're not able to do that, you should not be a judge. You kena be professional that what is in court, you determine what is in court. Because itulah tanggungjawab you. Kalau you nak dengar luar mahkamah, then it's open game. Of which that will be a lack of professionalism on the judges lah. Yang mana patut, tapi tak ada hakim akan cakap dia dengar benda luar. Dia akan beritahu. Dia tak akan cakap. Kan? Cuma masalahnya Datuk, penulisan di social media ni dia merangkumi contohnya pakar-pakar. Yang sendiri dia suka menulis, dia nak glamour kan, pakar-pakar pipe contoh, pakar-pakar minyak kan. Dia menulis tapi itu pakar. Bila kami netizen biasa ni yang zero pasal undang-undang ni, betul lah. Kan? Itu yang kadang kita cepat jatuh hukum sebenarnya tu. So the judgment from the society honestly in reality does matter. Dari segi congakkan keputusan akhir, sepatutnya tidak, tapi kalau you congak balik, kenapa hakim ni dapat keputusan macam ni padahal keterangan macam ni, then you may assume that mungkin ada anasir-anasir luar yang dah masuk dalam telinga hakim tu yang mungkin mempengaruhi dalam cara dia buat dia punya judgement. Alright. Alright, kita take break jap untuk kita basahkan tekak kita sambung sekejap lagi. Podcast Zaman Now. Datuk involve directly dalam pengarahan drama ke ataupun macam mana? Tak ada. Saya tak terlibat. This one saja saya masuk dan terus tengok apa yang kita nak tunjuk dekat audience. Sama ada that's my involvement lah. Saya tengok sama ada apa yang tunjuk kat audience tu dapat membawa kepada pengetahuan lebih
ilmu lebih kepada audience. Supaya audience bila adanya drama yang Datuk buat ni, short story ni, kita boleh judge dengan proper lah. Yes. Tak terus jump into conclusion. Betul. Right. Satu soalan Datuk saya nak tanya Datuk, apa nama tentang cut OKU ni? Kan di social media ni, kalau kau salah je, orang akan komen mesti pemegang cut OKU ni. Power tak Datuk cut OKU ni sebenarnya dia dalam court? Yes, dia macam ni OKU ke tidak sebenarnya tak diambil kira di mahkamah. Melainkan kad OKU tu membawa kepada satu takrifan yang dia tidak mempunyai mental capacity untuk berfikir. Okay. So katalah kad OKU tu dia tak boleh jalan. Alright. Tapi lepas tu dia terlibat dalam kes rompakan. Okay. So the OKU part tu nak cakap, oh saya OKU therefore saya ni terlibat dalam rompakan sebab saya tak tahu sekian-sekian tu, tak boleh lah. Sebab dia mental capacity memahami. Okay. So kad OKU yang berkait dengan mental capacity, yes. Okay. Kad OKU yang kad OKU yang menunjukkan perbuatan tu tidak berkemungkinan berlaku, yes. So sebagai contoh, dia dibunuh melalui tikaman. Alright, di belakang. Orang yang kena tuduh ni tak ada tangan. Okay. So in that sense, the kad OKU membantu dalam kes dia. Okay. Takkan ditikam dengan kaki. Mungkin juga. But that is how the kad OKU will help. Okay. Tapi kalau tidak, dari segi niat kad OKU tu, niat tu hanya terpakai kalau niat kad OKU adalah untuk menunjukkan dia ni tak ada mental capacity memahami perbuatan tu. Okay. Kalau dia ada kad OKU tapi memahami, ada some people ada bipolar. Bipolar pun ada kad OKU. Okay. So you bipolar, time you tengah marah tu, you tahu perbuatan tu salah walaupun you bipolar. Adakah you boleh dituduh untuk ni? Yes. You masih boleh dituduh dan disabitkan. Okay. Kenapa? You memahami perbuatan tu salah. So it comes back to that subjective takrifan tu, sama ada bila kita tengok kad OKU ni, adakah bersamaan mental capacity out. Kalau you dah congak-congak, mental capacity ada lagi. Dia faham salah. Then kad OKU tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Dia macam tu. So tak semua kes yang kita tak boleh back to kad OKU lah kan. Tapi itulah dia, hopefully yang pemegang kad OKU ni gunalah kad anda dengan sebaik mungkin. Sebab untuk apply kad OKU ni bukan mudah tu. Bukan mudah. Dia kadang ada pakar punya endorsement. Alright. Okay Datuk, kita dah jauh pergi ni kan. Cuma kita nak tanya sebagai seorang lawyer yang sentiasa sibuk di social media, how you manage your time Datuk untuk dengan family, di social media kan, dan juga dengan social partner yang lain? Not very well. I'm not managing it very well. Yes, sebab kita tengok fully occupied 24/7. Yes. And I'm not managing it very well. I can do so much better. Saja Asrul, I faham kehidupan ni bukan hak. Okay. You only have satu masa yang kita tak tahu bila masa kita. So Asrul, let's say lah, somehow Tuhan kasih you pengetahuan yang you ada 1 tahun hidup. Katalah. Alright. What will you do in that 1 year? Untuk masjid. Masjid, alright. Let's say lah you dah last 1 whole year you masjid saja. Okay. Then after that Tuhan kata I extend your life. Alright. Okay. So at the end of the day, that 1 year tu, do you just nak beribadat saja, or do you want to make sure that the productivity of your life tu is maximum? Okay. Ramai orang jawab macam tu juga Asrul. Kalau saya tahu 1 tahun lagi saya akan beribadah saja. Tapi kalau nak ikut dari segi hukum, it's too late already. Once you know, there is no turning back already. You buat apa pun mungkin that one atas Tuhan lah. But if you know, one options, you go all out ibadat, or you go all out maximum in life. If you go all maximum in life, your maximum in life ialah Tuhan dah buat you certain character and you have a certain talent yang you boleh buat yang terbaik untuk in that life. Okay. Sebab Asrul, you by just doing this podcast, how many people that you will make a difference in life? Katalah you rasa, mungkin Asrul rasa ni adalah tugasan biasa. Dalam your views mungkin katalah 50,000, 100,000. Amin. Mungkinlah katalah dalam 50,000 tu 1 orang saja you dapat inspire. Okay. Cukuplah 1 orang tu. Itulah tujuan sebenarnya. Because that is everyone's purpose tau in life. Betul. Saja kita tak nampak tujuan Tuhan buat kita kat dunia ni, kita rasa kita nampak fardu ain, kita nampak diri kita saja.
Tapi Tuhan buat kita berkelompok, ada kifayah dia tau. Okay. So your role macam ni untuk membawa balik untuk alumni balik bersama untuk menyumbangkan kembali kepada UiTM supaya UiTM ni bukan saja student tapi student and also alumni. Yang mana tak dikira lagi sebagai alumni ni bukan alumni still student of law or student of UiTM. Your role tu you can actually spin it untuk mengubah cara UiTM takes conduct in the whole life tau. Okay. So alright. You may see it's just this. You may think that it's just these four corners. Tapi I'm telling you change only 2-3 lives in one podcast ni. I'm telling you dia punya domino effect macam tu is crazy. Amin insyaAllah. It's crazy. Yes. So walaupun orang tak nampak lah ni mungkin bukan sesi agama tu, tapi inilah sesi keagamaan dakwah yang you buat. You are trying to bring back orang-orang yang alumni datang balik mendidik pengalaman dia, mendidik budak-budak yang sekarang ni supaya budak-budak baru ni bila dia keluar dia boleh membantu dan memberi khidmat kepada orang luar lebih baik. And this is what you are doing. Yes, exactly. And that is amazing, bro. Okay. Amazing. Thank you so much, Datuk. Saya minta mohon ramai lagi alumni sebenarnya yang berpandangan seperti Datuk. InsyaAllah. Tapi kita faham kan, alumni sibuk. Kadang-kadang dia sibuk satu masa, sibuk dengan jawatan. Kan? Tapi ramai juga yang datang podcast ni menyumbang balik ke fakulti. Kita nak balik menyumbang ke fakulti je. Dan UiTM ni kadang-kadang dia besar sangat. Kan? Kita berencana Datuk menyumbang balik ke fakulti. Bantulah adik-adik kita ni kan. InsyaAllah. Alright. So Datuk, soalan saya yang seterusnya Datuk. How you buang segala-gala benda negatif ni yang Datuk sentiasa duduk bermain dekat luar sana kan. Apa-apa masuk negatif nanti balik rumah it's a safe zone. Safe zone. Zen. Kita zen dan duduk kan. Kita nak tenang. Tapi benda negatif banyak 24 jam kita masuk ni. How you manage to handle that? Is knowing how to dance in the storm. Okay. Ramai orang bila benda tu hujan lebat dia pergi duduk bawah pondok. The game is kalau you nak main game ni you have to know how to dance in the storm. Okay. Tengah ribut apa tu, you kena enjoy. You have to know how to do that. Because kalau every time, kalau ada cabaran, you nak menyorok, this one, you tak jadi kuat. Okay. You tak jadi kuat. Because this life is going to become harder soon. Why harder soon? Because everyone out there doesn't understand we are going through an economic punya turn. Kita ni kalau Asrul ingat kita dah masuk economic crisis. Ya betul. Economic crisis yang dia ada turnaround time. Economic crisis. Kita tengah menghadapinya ni. Asrul, bila kita actually keluar from the last economic crisis? Kita tahu kita masuk je. Kita masuk je. Part keluar tu bila? Tak tahu. Exactly. So kalau you really look into the bigger picture, are we really out of the economic crisis ever? We have always been in a circle of economic crisis. Tapi bila kita keluar? Tak perasan pun. Tak perasan. And then every time adalah statement-statement, tukarlah cara hidup, buat rendahkan your cara hidup. Yes. Ukur baju badan sendiri. Yes, you can do that. Tapi next year lagi tinggi, you kena ukur balik. You kena ukur kecikan. So you can play that game. Tak salah. You nak play that game to live a moderate life, boleh. But if you want to play the game yang seronok dalam kehidupan ni yang sementara, why play that game? Why play a safe game in this life yang sementara tu? Tinggi falsafah Datuk ni. Kalau once you understand that perspective, kalau you faham hidupan ni adalah satu hadiah daripada Tuhan, and you rasa satu hari tu you rasa rugi, you tak maximize your activity, because besok mungkin Tuhan kata that's it. And maybe today was the last time, and kita pula melanguk tengok TikTok. So I find that part tu mungkin orang tak ada kesedaran that their life is not automatic right. Okay. So maknanya there is not automatic death lah. That mean that maknanya Datuk sentiasa enjoy je lah. Yes, maknanya dalam kerjaya saya, ini dulu falsafah dia, work hard. Work hard. Then budak-budak baru sekarang ni, I don't know, banyak gen. Saya kira kita Gen X. Kita Gen X. 82 kita lahir, 83. Yes, kita kira Gen X. Gen yang seterusnya, later on they came into work-life balance. Alright, work-life balance. Yang mana saya pun terpengaruh dengan work-life balance.
Kena follow dia. Kita follow. Macam best juga work-life balance ni. Work-life balance Now I've come to a conclusion. Tapi itulah, ini semua evolusi falsafah lah. I've come to a conclusion, work must be life. Okay. And your life must be work. Okay. Alright. Kalau you tak seronok dengan your work, which is going to be your life, your career, kerja you ni akan rasa sentiasa berat. Okay. Kan orang dulu kata you kena suka, you kena cintai. Cinta kerja anda. Yes. So actually your work is your life. So kalau ini adalah, and kalau you congak betul lah, Asrul, how many hours do you spend with your family in a day? Okay. So mungkin your real time 5 hours lah. 5 hours. Okay, 5 hours lah. Okay. Dengan your brothers kat sini you spend at least 8 hours. Betul, lagi lama. Is this not your family compared to your real family in the house? Kalau you ikut tu, these are your real brothers compared to your brother yang you jumpa sekali setahun raya. Kan? This is your family. So isn't this your real life? Okay. Tapi kita ni terbelenggu dengan konsep family, anak beranak apa semua. Kita lupa reality is your life, you makan papa makan tidur, you actually have only that 8 hours yang you spend here gelak dengan dia orang semua makan ya. Isn't this where you should have that good relationship with them? Okay. So this is your real family tau. Okay. This to me, your family in the crew is your real family. Yang kat rumah tu is your second family. Because in terms of the hours you spend more hours lama. here. Betul, 8 you jam. give more of your effort kat sini. Betul. Instead at home. So once you dah faham that concept, work is life, then this work, katalah you sentiasa dengan family. Yang 5 jam you dekat family. Are you happy? Tak juga kadang-kadang. Tak juga. Sini lagi happy. Sometimes ups and downs. Yeah. Sini pun ada juga yang tak happy juga. Sini tak happy. Kadang-kadang Luffy bagi pening kepala kan. Yes. Yes. But there is ups and downs of family tau. Okay. So do you want to spend and consider this as just work, or you want to consider this as family? If you consider this as family, you all will be every once a month you will tanya, malam ni kita main badminton? Let's go to camping. And you can't invite your family. Tak ada. You can invite your brothers here. Betul. So once you understand, macam bini aku dah. bila you dah faham where is your work and where is your life, then you akan faham, since I dah 8 jam sini, dapat I enjoy sini. Okay. Tapi kita tak melupakan yang 5 jam yang kita spend tu. Yang 5 itu jam kita tu, tanggungjawab kita. Itu adalah satu kehidupan yang berlainan. You dengan your brothers ni, you can tell secrets that you cannot tell your wife. Exactly, Dato'. Exactly. Dia orang ni pegang rahsia-rahsia, kalau kita cuit sikit kan. Banyak benda kita tahu. So that's why dalam realiti kehidupan sebenar, where is your life? Your work is your life. Okay. And if you're not happy in your 8 hours, yang you congak dalam 365 hari, 8 jam tu yang you habiskan separuh hidup you kat sini, and you don't enjoy, I rasa macam rugi lah. Yeah, there's something wrong lah. I rasa, so how I look at life, this part you must enjoy. Okay. And if you don't enjoy this life, you must ubah yourself, or you must go to somewhere else where you do enjoy. That's why Datuk sentiasa energetic. Bila kita tengok dekat TikTok kan, very energetic, jumpa orang, bercakap, jumpa staff. How you manage your staff actually, Datuk? Datuk sakit hati tak kadang-kadang? Tak sama pemikiran dengan aku kan? Hati saya ni macam tak boleh disakiti lagi. You know? So well, I think because kita generasi berbeza. Betul. And whatever it is, Tuhan dah kasih kita a certain set of cards. Kita kena terima lah. Ya, betul. Kita dapat, katalah kita dapat ace, lepas tu dapat 1, 2, 3. Orang lain dapat semua jack apa semua. Lepas tu kita kata, alah, kenapa tak dapat tu? Nak buat macam mana kau dapat ni je? Dah dapat itu je. So with what you have now, kita terima you terima and enjoy. Alright. Kalau kita nak sentiasa buat perbandingan, kenapa hidup dia lagi best? Kenapa dia punya life pergi holiday all the time perbandingan? Bang, setiap orang, I can tell you simple my life is so busy now. Yes. Alhamdulillah Tuhan dah kasih rezeki yang lebih, yang mana saya rasa, yang ramai pun rasa itu adalah satu hadiah daripada Tuhan. Ada orang nampak itu adalah satu dugaan dari Tuhan. Ada. Alright. Now, if let's say I compare myself sekarang, Wan Azmi 46 tahun dengan Wan Azmi 25 tahun.
yang masih bahlul, tak faham apa ni, tak faham konsep apa ni, duit, tak payah nak kita belanja untuk diri kita. Yeah. Masa saya lebih bodoh, saya rasa lebih happy. Kita tak banyak kita tahu. Tak banyak tahu. So what I'm saying is, just because orang tu kaya, setiap orang tu ada Tuhan kasih cubaan yang mana you and us, we are all the same. I pernah tengok orang miskin yang dekat Filipina, orang miskin kat Malaysia ni, I got a different perspective lah. Okay. Tapi orang-orang yang betul-betul tegar, yang mana tak boleh, kalau nak cari duit pun tak boleh cari tau. Okay? Orang macam tu setiap hari menyanyi dekat Filipina. Setiap hari menyanyi. Okay, you say culture. They are happy. Walaupun dalam kemiskinan. Yes, tapi dia happy. Basking, nyanyi. Have you seen orang-orang kaya datang muka masam, serius semua? Honestly, sometimes happiness tu tak lekat ke hati. So which one you want? Kalau Tuhan kasih perbezaan. You want happy or poor? Rich or not happy? It is not an easy task. Yes. That's why kita kena cari jalan yang tengah tu. Something moderate. Not too ada duit. Yes. Some happiness, not too happy. You have to cari jalan tengah. And sometimes orang yang tak boleh buat perbandingan ni, dia tak faham. Dia tak faham the whole context. Okay. So ini topik yang semakin lama semakin berat. Tapi itulah. Ringankan balik Asrul. Maksudnya kita kena enjoy apa yang kita buat. Tenang-tenang saja. Go with the flow. Datuk dulu dengan saya dulu, kita berbeza pandangan dan pemikiran kan. Tapi sekarang Datuk dah ada tanggungjawab kan. Datuk sebagai alumni UiTM, tanggungjawab Datuk yang datang untuk bekerja di firm Datuk ataupun intern kan. Datuk tengok budak-budak sekarang ni, ramai saya dapat feedback daripada kawan-kawan saya, daripada alumni lain, dia kata budak UiTM lembik. Aku tumbuk pun kalau cakap budak UiTM lembik kan. Tapi bila saya dapat sendiri budak yang macam tu, I agree lah. I pernah experience budak-budak yang lembik, macam yang manja. Ya. Kan? Macam mana kita nak buat tu kan budak ni? Kalau nak kirakan, saya tak pernah tak experience benda tu. Alright. Kena tengok ni. And budak-budak yang dia punya generasi ni berbeza, dia punya toughness dia. Honestly, Asrul, saya salahkan our generation. Okay, kenapa pula Datuk? Because your generation, my generation kena bully. Your generation, my generation kena pukul dengan cikgu. Betul. Mak bapak kita pukul kita. Non-kompromis. Alright. Terus kan. Yang mana patut ramai dah masuk lock up sekarang kan. Alright. So, yang mana kita tak nak benda yang sama berlaku pada anak-anak kita. Okay. That's why lah dalam Quran tu ada cakap ada benda yang baik sebenarnya buruk untuk kamu. Sebenarnya benda buruk sebenarnya baik untuk kamu. Pukul ni memang nampak jahat. Okay, itu yang benda yang kita generasi kita tak buat dah kat anak-anak kita. Sayang. Sayang. Tak payahlah you pukul. I boleh faham lah. You tak payah pukul, bapak you tak payah pukul I faham apa yang kena buat. Okay, itu generasi kita. Generasi yang datang ni kita tak pernah sentuh, tegur, psikologi semua tu. Tapi jadi lain tau. The science behind it. It. Adakah perbezaan ini mengakibatkan what we doing untuk cushion budak-budak sekarang ni? Adakah salah kita yang mengakibatkan mereka lembik? Okay, now kita ambil contoh Europe. Europe tak pukul. Alright? Yelah. Europe tak pukul. Semua psycho. Semua psycho. Now let me ask you this. Let's say one day we go into war. Okay? Kita nak kerah all manpower. Okay? Singapore, they go into a process of being ready. Everyone mandatory. And which Malaysia tried. Malaysia was trying to get the budak-budak masuk. Of course lah, bantahan. That's normal lah. Yes. Okay? But that creates a certain level of toughness. Ya, betul. A certain level of toughness. Pasal all this bully, I would just say you this. I was bullied all the way when I was in school. Okay? Bertumbuk all the way in school. Datuk lawan balik ke? Lawan. Saya menang sekali je. Yang lain kalah. Yang lain kalah. Tapi yang tak cerdik sekarang Datuk, budak membuli tapi dia rakam. Dulu kita tak ada rakaman. Yes. Balik lebam mata, tambah lagi sekali. Yes. So I tengok in terms of keprihatinan generasi kita ni,
we are too concerned untuk anak-anak kita tak nak dicederakan, then that may be the reason why budak-budak kita jadi lembik. Asrul, I ada satu budak ni, I jalan dengan dia, one of my family members. I cakap dia, cuba panjat pokok tu. Dia cakap tak logik panjat pokok. Tak logik. Serius. Sampai anti that stand. Yes. You know, ada sometimes orang cakap orang kampung ni ada saka. Boleh tebang bereka-eka buat sendiri, angkat kayu atas one. Bro, that one boleh sangat buat, bro. Boleh sangat kita angkat kayu. We can be that strong. Yes. Tapi every generation tu jadi lemah. Jadi lemah until it will come to a point that we will have to break. Tapi itu evolusi manusia lah. Good times create weak man create bad times create hard man. Dia macam itulah. So we are going through an evolution yang mana budak-budak yang sekarang ni akan sampai satu plateau yang dia akan rasa I need to be strong. Emotionally and physically strong. I don't think they need that now. I think they don't need to be emotionally strong. Dia pun tak tahu. Saya minta maaf, Pickleball is not a right game. Pickleball. Pickleball to me is a warm-up game, but not a real sport. Yes. You nak main sport, you play tennis, you play squash, badminton. You play hardcore yang mana tiba-tiba habis tu keluar muscle terkeluar, urat terkeluar. I think pickleball is not for our generation lah, yang kita nak buat dia jadi kuat. Minta maaf cakap sukan yang untuk orang lembik. Kan tak bayar. Susah sangat nak cakap kan. Bang, rugby, you know rugby how it's played now? Rugby dulu kita tackle terselioh semua. Patah. Sekarang ni rugby dia panggil tag rugby. You know tag, dia akan pakai kain kat sini. Okay. I tarik you, dah kira you kena jatuhkan bola. Tak. What happened to this world right now? Yes, because kita terlalu diplomatic, too politically correct, you know, cakap benda salah, you know, jadi payah tau. Jadi payah sampai kita nak cakap satu benda salah. Tak boleh. Nak buat benda satu kita takut this is wrong. So I feel that is the thing which is going through this generation yang mana everyone is not noticing. Kita tak perasan benda tu. As I say lah, we go to war tomorrow. Tak boleh. Alright? Kita nak kerah budak-budak universiti yang mana mungkin budak rotu ready lah. Alright? Tapi yang non-rotu boys, I tell you, menangis dia kalau nak pergi. Kena seret keluar. So that, I actually blame it on our generation, yang mana kita ingat yang this should be the way kita educate children. Yes. Kita cuba untuk educate. Mana kalau budak intern datang, kita cuba jadi macam kita. Kau patut buat macam ni. Tapi in somehow, kita kena ikut dia juga. Kalau tidak, nanti kita lemah. Alright. So, kita dah habis sebenarnya sembang-sembang kita dengan Datuk. Cuma kita nak rehat sekejap lagi. Terima kasih kepada sponsor kita. Kita ada Menit, kita ada Jibril dan kita ada Todak. Sponsor kita punya kelengkapan untuk studio. Alright. Stay tune kembali podcast Zaman Now. Kita dah masuk pusingan yang terakhir bersama dengan Datuk Wan Azmir. Datuk Wan mana tu? Wan ni ayah saya orang Kelantan. Okay. Memang orang Kelantan, tapi I was born and raised in Kelana Jaya. Okay. So mak saya orang Perak. Okay. Alright. So saya ingat Datuk Kelantan sebab saya I'm Kelantanese. 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 Tapi Datuk tak boleh kecek lah. Tak boleh kecek tapi boleh faham lah. Alright. Kita berada dalam satu era social media yang mana semua orang nak mengklaim hak dia masing-masing. Dan sampai kadang-kadang kita nak tengok orang tu buat konten sampai macam kes bully social media ni kan. Apa pesanan Datuk sebenarnya kepada pengaruh dan juga orang yang buat konten ni? Supaya dia ada otak sikit buat konten ni kan, macam Datuk buat. Yeah. I tengok ada some content provider tu very good and very fair lah. I think every content provider must give both sides of the story lah. Itu yang terbaik supaya pihak yang mendengar tu get a fair understanding of what happened, and then the deduction should not be made by the content. Alright. The deduction ataupun the conclusion should be made by the audience themselves. Alright. Kita kasih fakta,
and then fakta on both sides, and then let them deduce. Alright. Sometimes fakta tu kita tak dapat yang betul atau mengelirukan, that's why keputusan yang dibuat oleh audience pun berlainan. Okay. So what I'm asking everyone is have a fair and accurate content. Alright, so maksudnya mereka ni bertanggungjawab sepenuhnya pada konten yang diorang buat. Maknanya kalau dia buat konten yang mengutuk saya saman dia, kan? So itu boleh lah tu maksudnya? Oh, boleh. Alright, Boleh. okay. How I will look like at it is this way lah. So, you see dia ada double-edged sword tau. Bila saya katalah saya in my Instagram saya kata Asrul, kenapa you tak tanya soalan-soalan ni? Katalah I buat kutukan macam tu. Okay. Asrul, there can be two ways of looking at it. You can take an action against me, yang mana which is memang hak Asrul untuk ambil, kerana ada ketidakpuashati, malu this one. Another way of looking at it is absorb it. Terima saja. Terima saja. Terima je. Sebab the other side of the coin, I have made you famous. Yes, exactly. I have made you famous. You know, by mentioning your name, nama you naik. Betul. So that double-edged sword tu, sometimes kita tak nampak kenapa Tuhan kasih kebaikan, mana keburukan dia. Mana kebaikan dalam situasi tu. So bila orang kutuk tu, maknanya you are somebody. Yes. Why would I kutuk a nobody? Right? Okay. So sometimes orang nampak benda tu, oh, I kena fight back. Tak semestinya, because antara benda yang Tuhan suruh kita buat ialah refrain from anger. Okay, yang tu yang salah satu kelemahan saya, refraining from anger. Okay. But kalau kita boleh tarik diri daripada kemarahan, itulah yang buat Tuhan cintai kita. Tuhan cintai kita tau. So everyone tengok segi daripada practical life, but you have to look it a bit above than everyone else. And that is where yang kita punya agama tu kita masuk untuk angkat kita daripada manusia biasa jadi manusia a bit luar biasa. So kalau nak saman tu, which I actually everyone sama, I encourage lah. Okay. But what I'm saying in the reality side of human life, penerimaan kutukan tu kalau kita boleh terima, itu lebih baik daripada kita react. Tenang je. Tenang, because ada hikmah di sebaliknya. Sebab budak-budak sekarang ni sikit-sikit saman. Mahal ke murah tu sama-saman ni? Nak meng-hire lawyer dan sama-saman je lah. Dia bergantung kepada peguam yang dia lantik. Ada skala-skala yang berbeza. Lawyer macam Tan Sri Syafiee, Datuk Hisham Tepotik, that one dengan perbezaan dengan saya ada beza lah. Saya pun beza dengan lawyer 2 tahun pun ada beza dia punya fee. Beza servis pun lain. Alright. So it all depends on what is your budget. If your budget kata saya ada budget 10,000 saja, then you have to take a lawyer yang setakat 10,000 yang terbaik untuk 10,000 tu. So it actually goes, there's a whole range. Alright, sebab yang kita masyarakat sekarang ni kita tak tahu apa range lawyer punya harga ni lah. Kan? Dia ada package ke atau macam mana tu sebenarnya? Kan? Untuk pengalaman tu yes, kita tahu macam Datuk ada title Datuk, ada Tan Sri kan. Itu kita tahu dah mahal. Tapi yang kalau kita nak pergi yang biasa ni, macam mana tu? Kasih contoh satu kes. Kes apa? Sebagai contoh apa? Tadi yang sama malu tadi. Sama malu. Sama malu kita bermula dengan surat tuntutan. Alright. Surat tuntutan dia ada 2 cara. Satu, sama ada kita buka file, buka file terus ataupun hanya deal dengan surat saja. Apa beza surat dengan buka file? Buka file tu mungkin saya kena nasihat Asrul, lepas kita buat letter of demand, kita nak saman, kita buat whole strategi. Kita dah plan. Ataupun Asrul kata, tak payah plan lah Datuk, saya nak keluarkan surat saja. Nak gertak gertak saja. Tak payahlah you nak cerita kita nak hantar dekat rumah alamat ni. You know, kita hantar pada pukul 10 malam. Kita tahu dia tengah berehat, biar dia kejut. So those kind of things berbeza. So bukan faham. So kalau surat biasa can come as low as RM250 untuk gertak sajalah. And can go as high as RM5,000. So it can go as low 250 RM5,000. Also bergantung kepada lawyer yang diambil di negeri mana. Di KL, di bandar-bandar, di Sabah dan Sarawak, our fee scale is a bit different. Because in Sabah, Sarawak, lawyer dia tak seramai lawyer di Semenanjung. So dia punya, so it's a supply and demand issue. And then we come back also specialist in that issue. So katalah kita nak buat satu defamation. Defamation ni semua orang tahulah. So mungkin harga tu almost the same. Tapi katalah you kata defamation yang kita nak ambil tindakan kepada
personality yang di luar hierarki manusia biasa. Okay. Takkan you nak bayar 250? Ya, dia ada nama. Katalah you nak ambil tindakan kepada seorang penjawat awam. Dan juga kerajaan Malaysia, kerajaan negeri, katalah. You cannot go with the RM250. Dia kena hardcore because dia mesti ada reply, dia ada repercussions. Nampak serius itu kan. Ini kan takut suka 200. Kalau you nak ambil surat tuntutan kepada neighbor you yang mengumpat pasal you, tak payah you pergi hardcore sangat. So in all this one, you akan tahu level case lah. Dia sama macam which doctor you want to go to. You sakit tekak, you can go to a specialist, boleh. Even though sakit tekak, walaupun semua biasa, boleh. You can go to a specialist. Specialist sampai je mungkin RM500 per session to RM1,000 or RM800. Ataupun you pergi klinik. Klinik biasa je. Klinik biasa. Yang bayar mungkin RM80. Same thing dengan lawyer. Actually, you kena tepuk dada, tanya selera, what is your budget, then from there you can fit. Tengok poket lah. Kalau poket tu tak apa nak tebal, hantar surat. Common thing, saya baru ingat Datuk, masalah pelajar mahasiswa sekarang ni, dia banyak menjadi keldal account. Kalau Datuk boleh spend sikit masa lagi, dia banyak jadi keldai account. Dia tumpang, orang ni tumpang account dia untuk buat kerja-kerja yang bukan-bukan. Tapi dia takut sebenarnya. Dia nak pakai duit, tapi dia takut nak buat report polis sebab dia dah bagi pakai account dia. Dia dah buat salah tu sebenarnya kan. So macam mana dia nak berdepan dengan situasi ni? Berdepan dengan situasi. Pertama sekali, implikasi menjadi keldai account ni, I rasa orang tak nampak. Keldai account ni dah bertahun-tahun dah Asrul. Jangan cerita pasal tu lah. Saya nak cerita benda berat sikit lah. Itu keldai account. Keldai account ni, I can say since I started practice, dah 22 tahun dah benda ni dah berjalan. Kenapa budak baru masih masuk? Alright. Kenapa scam ni yang Pak Mentelo punya game ni yang mana you bayar dapat every month 5%. Benda ni sebelum masa saya lahir dah ada. MLM Kenapa orang kena tipu lagi? Kenapa orang kena tipu lagi? The end game is, satu, mungkin dia orang tak tahu the consequence. Satu lagi contoh saya kira. Kenapa rogol bawah umur masih berlaku? You keluarlah dengan budak yang lebih umur, 16 tahun, 17 tahun. Kenapa you nak keluar dengan budak 16 tahun? Bawah umur. Dah lah automatic you kena di-charge sebagai rogol. Kenapa you nak keluar juga dengan budak 16 tahun? Walaupun suka sama suka, Datuk? Walaupun suka sama suka is considered statutory rape. Dia tak kisah, dia kena rogol juga. You kena chop per rogol. Walaupun suka sama suka. Walaupun 1 hari sebelum dia punya birthday. Alright. Kenapa masih berlaku? So that part tu, Asrul, coming to your answer, kenapa keldai ni jadi, I think no one is doing a research on this. Kenapa benda yang sama, takkan you tak ada pengajaran? Takkan the news is not telling you? Alright? Why is this happening? Because dia orang tak dengar. Dia orang tak dengar. No one is listening about this. Kenapa budak 16 tahun budak-budak kena still tuduh untuk statutory rape? Bro, kena rotan tau. Bukan saja denda. Rotan, walaupun suka sama suka, rotan, and you go to jail pasal benda yang sedap. You know, sekejap je pun. You see, why is it still happening? There is something wrong yang I tengok is not reaching ke minda setiap orang yang melakukan kesalahan. So that part tu sama dengan keldai account. 40 years or more dah berlaku, berulang. It's coming out in the papers again and again. So adakah habuan dia lebih daripada consequence? Tak mungkin. Habuan ni berapa sen je? Betul. Few $100 je. $100, yes, exactly. Not worth it to go to court. Yang you kena pakai lawyer yang belanja beribu. Belum lagi account you tipu orang berjuta. Bila account you tipu you berjuta, I sebagai, kalau saya pegawai polis, I nak tuduh you kesalahan bodoh pun I rasa macam, alamak, dah lah berjuta mamak ni kena tipu guna account you. So why is it still happening? So coming back to this one again, I don't have the right answer why. Sebab the science behind it, dia ada science yang kita tak nak belajar. Betul. Berulang-ulang. Antara, sebagai contoh, I've been telling people how to stop rape from happening. Macam mana nak stop statutory rape from berlaku. I've been telling people. Orang kata, oh ya, tu cara you ni kasar lah. I cakap, okay, let me tell you.
You know everyone yang buat rogol ni akan dirotan, mandatory rotan. Alright? Jumlah tu tak tahu berapa tu. Jumlah tu I'm not sure how, but we have actually the statistic. Kenapa kita tak tunjuk rotan tu kat semua orang? Why do we do a public caning? Okay? Tapi kasar lah. Ya. Kasar. International will come and say, Yeah. Malaysia, you should not be doing this. Human right lah apalah kan. And Malaysia pula malu dengan international world yang kita akan baca. But I honestly believe you rotan orang in public. Okay? Tak payah rotan dekat dalam prison anymore. Rotan in public. Okay? Then you tengoklah apa dia punya consequence in the society. Adakah society akan sedar, oh, the government is serious. Ya. Sebab tak ada orang tahu rotan tu berapa perit dia, bro. Rotan tu bukan rotan sekolah kita. Itu pernah sakit. Datuk pernah tengok ke? Kes? Yes. Benda tu tebal macam your tripod punya kaki, tebal sikit lagi. And dia punya swing dia, swing dia macam puas hati tau. Dia punya swing macam golf swing tu. Yes, what's up? Oh, how's my swing? You know? Yeah. So maybe again I may be wrong here. Maybe itu adalah antara perkara-perkara yang kita kena lihat secara saintifik supaya kita boleh mengubah society. Sekarang ni what we are thinking, buat undang-undang dengan harapan pihak penguatkuasa akan menguatkuasa undang-undang itu. Okay. Dan in the meantime kita buat awareness. That has been the game all the time. Ya, sepanjang It's zaman. not working. It's not working because I don't see the statistic going down. Okay, kenapa serious. ragut semakin berkurangan? Sebab ragut tu orang dah takut nak pergi keluar pakai beg. Sebab tu ragut dah berkurangan. Semua e-wallet. E-wallet. So you see the science behind it. And this science, I rasa perlu ada kajian sama ada from the university or the kerajaan untuk tengok the scientific reason why this is happening. I think even what I'm saying now is speculative. I may be wrong. Mungkin kata rotan dia lagi tinggi orang buat. You know? Oh, so best juga rotan tu. You never know. Tak pernah rasa. Tak pernah rasa. So we don't know what is the scientific cause to stop this from happening further. Okay. And that one, I tengok we are just not bothered. Kita tak tahu pun. Sebab kita tak mengkhususkan perhatian what actually happened. Kenapa this figure is still going up? Although we have given awareness. And awareness ni bro, is money. Yes, buat campaign. Campaign is money. So, I risau pihak-pihak yang sepatutnya memberi perhatian mungkin terlepas pandang keperluan data and the science of what is happening with what you do. You buat macam ni, adakah mengurang? You know? Adakah kurang sampai sifar? Kita nak sifar. Kalau boleh lah, kita nak sifar. Kita nak sifar corruption. China, you get killed for corruption. Okay. You get killed. So what happens if you want to do corruption in China? You kena sorok gila lah. Gila-gila punya sorok kalau buat corruption. Kalau kantoi? Kalau kantoi, they have to run away from the country. Okay. If not, they die in their country. Okay. Sebagai contoh lah. So that whole thing kita kena tengok. Even examples lah. Kita dah dengar dekat media, kita dah dengar dekat rintihan rakyat. Are we living in a double standard world? Kan? Why is macam you just told me, orang kaya dapat ni, orang miskin dapat ni, and it's across the world lah. It's not just Malaysia. Betul. Why is that happening? Where's the study? Where's the scientific study yang kata, okay, let's try and get everyone feel that it's all equal. How do we get that there? Adakah kita make sure that apa yang berlaku dekat mahkamah is like that? Or don't show lah budak-budak ni yang dapat bebas. Don't show lah in the media. You nak cover budak-budak ni lepas, cover betul. Jangan sampai kita rakyat marhain dengar ada double standard. Ya. Kan? Right. Tak nak buat apa dah media. Jangan lapor lah. Datuk ni dapat macam ni. Encik ni dapat macam ni. Jangan lapor at all. Manusia yang bukan marhain, jangan lapor. Mungkin maybe you will see kita ni tak adalah merengek kata not fair. And that not fairness is what kacau the politics. Betul. Whichever way lah. Whichever way. Pening lah. Termasuk politik ni dengan Tok Pening. Yes. Sekarang ni lagi lah complicated ni kan. Yang di social media pun menjadi hakim. Betul. Dah pening lah Tok kalau cerita. But interesting world. Interesting world lah. Alright, so kita dah pusing jauh. Pusing, datang balik. Kalau ikutkan masa, memang saya nak tanya macam-macam lagi Datuk sebenarnya kan.
awal mula tadi macam aku nak cepat habis sebab aku tak tahu nak tanya apa, tapi tak, kita dah berapa lama dah ni kan. Alright Tok. Terima kasih banyak Datuk datang. Alumni datang semula kembali ke bumi keramat UiTM Shah Alam ni kan. UiTM berada di serata satu Malaysia. For your information Datuk, kita ada alumni dekat 800,000 sekarang ni. 800,000 dan current ni kita ada student dekat 250,000 orang pelajar. Ramai tu. Saya rasa peranan alumni ni bukan sekadar datang ke podcast dan buat bercerita. Banyak lagi peranan. Datuk sendiri pun dekat fakulti pun ada datang juga ke, dia panggil untuk bagi talk? Yes, ada. Okay, alright. Actually, saya lah sibuk-sibuk diri kat sana. Saya ada Prof Eva pun ada panggil saya untuk this one. Dekan pun ada panggil saya. And I love to help back lah. I love to give back. And the giving back tu sebab I tell you, UiTM has given me so much. Betul. So much. 3,500 bro. Ya, 3,500 mana dah dapat buat saya jadi lawyer. You know. and itu mungkin satu benda yang mungkin mungkin saya nak ingatkan how I came. Bro, budak-budak law sekarang ni cream of the cream. Straight A's, many A's. Bang, saya masuk law school 3A je. See? 3A je. I'm a second chance student for UiTM. Masuk second intake? Second intake. Ya, samalah. Mana UiTM beri saya peluang kedua. So, I hope UiTM does not forget that lah. There's sometimes you mungkin tersilap dekat high school. Mungkin sekolah menengah tu tak sebati, tak chemistry untuk kita, we cannot perform. But honestly, UiTM gave me a second chance. Alhamdulillah. Right. And that was what happened UiTM. UiTM was a place of second chances dulu. I'm not sure now lah. I should not say dulu. But dulu yang I kenal was a place of second chances. Betul. I dengar sekarang kalau 3A macam saya tak dapat masuk tak dapat dah. Memang tak dapat lebih kan. Sekarang tak dapat dah. Sekarang ni UiTM pun dah jadi top 10. Top 10 ranking universiti yang menjadi pilihan. Kan? Pesanan Datuk kepada adik-adik kita yang lepas SPM ni tapi tak nak semua belajar Tok. Kan? Tak apa. Tak apa. Tak apa, tak payah belajar. Okey. Dalam kehidupan ni, ilmu tu bukan saja di universiti. Ilmu bukan saja kita beramal dengan satu institut, dari sanalah datang ilmu. Sejarah institusi ni lah tujuan dia ialah untuk mengumpul ilmu supaya senang untuk orang kita terap ilmu tu. Itu tujuan dia. But right now, even Oxford ke apa kasih free courses. Ya, betul. Alright. Online. Honestly, if I didn't want to become a lawyer ke nak jadi doktor, I would have not gone into university. Because tak ada keperluan. So kalau bagi mereka yang datang ke universiti, hargailah all the knowledge that is dah diberi, dihidangkan kepada kita. Dia tadah je tu. You sekarang ni kata I tak nak ni. Dia dah hidang dah. Appreciate what you've given. And that gratitude dan penghargaan tu, itu akan membawa kita jauh. Bila kita menghargai apa yang orang kasih kita tu, insyaAllah lah berkatilah, diberkatilah dia punya ilmu tu. InsyaAllah. So sebagai konklusinya, terima kasih Datuk lagi sekali datang ke Podcast Zaman Now. Podcast ni baru lagi Datuk tahun lepas, tapi kita sekarang tengah mencanak lah untuk apa, menjemput lebih ramai alumni datang berkongsi, bercerita. Alumni kita ni ramai, macam saya cakap tadi 800,000 800,000 tu ramai. 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 Tak tahulah kan. Kalau korang, itulah selalu kawan saya cakap, kalau alumni kumpul, dia masih hidup. Hidup ke mati ni? Luffy, hidup ke mati alumni kita 8,000 ni? Kalau orang kata alumni ni UiTM ni kumpul RM1 seorang, sebulan sekali kan? RM1 seorang, tapi tak semudah yang kita cakap lah nak buat kan. Alright, again Datuk, terima kasih Datuk bagi masa datang untuk bersembang pada Podcast Zaman Now ni. Segala ilmu yang Datuk share ni, insyaAllah kita minta halal. Yang baik kita jadikan pedoman, yang buruk tu pandai-pandailah fikir dan tapis, InsyaAllah. Terima kasih. Podcast Zaman Now. Podcast Zaman Now jadi saksi, kisah kita penuh inspirasi.